Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang saya hormati, iaitu para juri yang maha adil dan bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Saya Nur Alisa Fatihah binti Mazhar Alam dari kelas 3 Mawar. Hari ini saya ingin memberikan sedikit ucapan yang bertajuk dan di dunia yang aman. Hari ini saya berdiri di hadapan anda bukan sekadar untuk berucap, tetapi untuk mengajak kita semua merenung apa erti kemanusiaan dan kasih sayang dalam dunia yang semakin indah arah. Kita hidup di zaman yang sudah canggih, teknologi berkembang pantas dan maklumat berada di dunia dari. Di sebalik kemajuan ini, timbul satu soalan besar. Adakah hati kita juga semakin maju atau semakin kering daripada rasa kemanusiaan dan kasih sayang? Hadirin sekalian, kemanusiaan bukan sekadar perkataan yang indah di bibir. Ia adalah kepercayaan untuk memahami, menolong dan menghargai orang lain tanpa mengira siapa mereka. Kasih sayang pula bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan tulus yang lahir dari hati yang ikhlas. Bayangkan sebuah dunia tanpa kasih sayang. Tiada senyuman, tiada belas kasihan, dan tiada tangan yang menghulur di saat kita jatuh. Bukankah dunia itu akan menjadi lebih sepi dan penuh kemiskinan? Tanpa kemanusiaan, masyarakat akan hancur. Tanpa kasih sayang, manusia akan hilang arah. Apabila kita menolong jiran, apabila kita menyayangi orang tua, dan apabila kita menyayangi anak kecil, ketika itulah kita sedang menyemai benih kasih di tangan kemanusiaan. Kasih sayang tidak perlu diukur melalui harta, tidak perlu kata-kata yang indah, dan tidak perlu hadiah yang mahal. Cukup dengan satu senyuman dan cukup dengan satu pertanyaan. Kerana bagi yang sudah terluka, itulah harapan. Bagi yang sudah putus asa, itulah kekuatan. Lihat dari sekeliling kita, ketika banjir melanda tanah air, rakyat dari berbagai kaum dan agama tampil menghulurkan bantuan. Ada yang memasak untuk mangsa, ada yang sanggup meredam air deras, dan ada yang menangis melihat kesusahan orang lain. Itulah wajah sebenar kemanusiaan, tanpa warna kulit, tanpa simpati, dan tanpa sepadan. Di luar sana, di bumi Gaza, Syria dan Sudan, ada insan-insan yang sanggup pertaruhkan nyawa demi menyelamatkan mereka semua. Mereka tidak mengenali antara satu sama lain, namun kasih sayang terjaga dalam menyatukan mereka. Mereka membuktikan bahawa hati manusia yang paling suci boleh melawan kebencian yang paling gelap. Namun, hadirin sekalian, dunia hari ini semakin sibuk dengan urusan diri. Kita sibuk dengan screen telefon sehingga terlupa. Di luar sana, ada jiwa yang sedang menangis. Kita lebih cepat menghukum daripada memahami, lebih cepat menulis komen daripada menghulur tangan. Itulah penyakit masyarakat moden. Hati yang semakin beku, semakin jauh daripada belas kasih dan rasa ihsan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjadi insan yang menebar kasih, menyemai kemanusiaan dan menyinari dunia dengan kebaikan. Kerana mungkin satu tindakan kita hari ini dapat menjadi sebab seseorang percaya bahawa kebaikan masih wujud di bumi ini. Hadirin sekalian, kemanusiaan dan kasih sayang bukan sekadar perkataan yang indah dalam ucapan, tetapi ia adalah tanggungjawab moral yang perlu kita terapkan setiap hari. Bayangkan sebuah dunia penuh dengan kasih sayang. Pasti dunia akan menjadi lebih aman, damai dan membahagiakan. Oleh itu, marilah kita kembali kepada asas kehidupan. Mari kita buka mata, buka telinga dan buka hati. Bantu tanpa perlu diminta, sayangi tanpa mengira siapa. Kerana manusia sejati tidak diukur melalui pangkat dan kekayaan, tetapi melalui hatinya yang penuh kasih dan kemanusiaan. Sekian, terima kasih.